Esok ada orang datang tak? Kita berbuka dengan siapa? Persoalan ringkas itu menggambarkan harapan anak-anak kecil yang sentiasa menanti kehadiran insan prihatin untuk berkongsi kasih, terutama di hujung Ramadan. Ketika kebanyakan keluarga sibuk membuat persiapan Aidilfitri dan pulang ke kampung, suasana di rumah kebajikan pula mula terasa sunyi. Lebih-lebih lagi bagi mereka yang tidak mempunyai keluarga. Faiz, 8 tahun, penghuni Pertubuhan Kebajikan dan Bimbingan At-Taqwa, berharap kunjungan tidak terhenti selepas Ramadan. Selalunya banyak aktiviti orang buat dekat sini. Saya pun rasa seronok. Selalunya buat aktiviti banyak dekat sini. Saya harap nanti orang tu akan datang lagi ke rumah anak yatim At-Taqwa. Jangan lupakan kami, selalu datang. Dia orang selalu macam buat program. Macam kalau time malam-malam, program kat luar, bawa pergi berbuka bersama. Bersyukurlah orang datang sini sambut kita orang. Sebab sebelum ni pun tak selalu datang. So bila dia orang datang, kita orang macam wah, ada orang datang sini sambut kita orang sekali kan. Ramadan pun buka berbuka sama-sama. Pengasas bersama pertubuhan itu, Amran Khalid, berkata momen seperti ini amat bermakna buat anak-anak tersebut yang jarang berinteraksi dengan masyarakat luar. Bagi saya, momen-momen tu amat penting bagi mereka sebab sepanjang masa mereka ada di asrama sahaja. So kedatangan orang luar ataupun pelawat-pelawat yang berziarah tu amat-amat yang dinantikan lah, sangat-sangat yang dinantikan mereka sebab mereka boleh bertemu dengan berbagai-bagai karakter. So harapan saya kalau mana-mana penyumbang yang dah kenal kami tu boleh je istiqamah menyumbang walaupun dalam kuantiti yang sikit, tapi bila ramai komuniti yang buat akan menjadi banyak lah. InsyaAllah kita kumpul-kumpul sikit-sikit. Untuk tahun ni, tahun lepas saya beraya di sini saja. Just untuk tahun ni saya buat kelainan sikit lah. Saya bawa mana yang tak dapat beraya dengan waris, saya bawa balik ke kampung saya lah, di Teluk Intan. Walaupun Ramadan hampir berakhir, harapan mereka tetap sama agar perhatian dan kasih sayang tidak terhenti bersama berlalunya bulan mulia ini.